Hai semua, Assalamualaikum. So hari ini kita akan tengok dan belajar mengenai persamaan linear, iaitu topik tingkatan 1 matematik. So kita tengok apakah itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So basically persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah persamaan yang mana kita hanya ada satu unknown sahaja. Contoh kalau ada x, x je lah. Dan kuasa bagi setiap pemboleh ubah tu hanyalah satu, dia tak boleh dua. Kalau dua, dia dah jadi persamaan kuadratik, bukan lagi persamaan linear. Okey, persamaan linear ni kita boleh selesaikan dengan 3 kaedah, iaitu kaedah pertama, kaedah cuba jaya. Yang kedua adalah konsep kesamaan. Dan yang ketiga adalah konsep pematahbalikan. So biasanya apa yang kita akan gunakan adalah konsep kesamaan lah. Kita seimbangkan antara kiri dan kanan persamaan tersebut sehingga kita akan dapat nilai bagi pemboleh ubah tersebut. Okay, so macam mana cara kita nak tulis persamaan linear ni? Okay, so persamaan linear ni basically dia punya asas dia ditulis dalam bentuk AX tambah B sama dengan kosong. So A ni adalah kita punya perkali. So perkali ni apa? Perkali ni biasanya kita buat dalam bentuk nombor. So ni adalah nombor. Okay, so X ni apa? Okay, X ni adalah kita punya pemboleh ubah. So dia boleh jadi juga selain daripada huruf X. Contohnya huruf Y, huruf A, B, C dan sebagainya lah. Okay, dan B ni pula apa? B ni sama juga, dia adalah pemala dan dia boleh juga jadi nombor. Okey, yang belakang ni sama dengan kosong. So bentuk dia, kalau dia tak sama dengan kosong, dia boleh jadi sama dengan sebarang nilai pemala yang lain lah. Okey, contoh penulisan persamaan linear boleh jadi 3x tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kalau kita nak pindah-pindah lah kan. So kita boleh juga tulis 4x tolak 3 sama dengan 1. Cuma ni bukan bentuk asas dia lah. Yang ni dah bentuk persamaan linear biasa. Okey, so kita nak tengok macam mana cara kita nak selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, so soalan pertama diberi adalah x tolak 5 sama dengan 8. Okey, cikgu zoomkan sedikit. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok dulu pemala yang dia ada. Okay, pemala yang dia ada tu kita nak tengok dia duduk dekat X ke dia duduk kat sebelah sama dengan. Okay, kalau yang kita nak tengok yang dia duduk dekat sebelah X. So untuk kes yang ini, okay, semua boleh nampak dekat sini kita ada negatif 5 yang duduk pada X. Biasanya budak-budak dia akan cakap tolak 5 lah. Tapi dari segi sebutan dia kita boleh cakap negatif 5. Okay, so tengok simbol dia. Simbol yang dia bagi dekat sini adalah tolak. So tolak, kalau kita nak terbalikkan simbol dia ataupun simbol yang tidak yang bertentangan dengan dia, berlawanan dengan dia adalah tambah. So tolak pasangan dia adalah tambah. So apa yang kita akan buat? Kita akan seimbangkan kiri dan kanan dia. So kalau dekat sini kita ada tolak 5, so macam mana nak seimbangkan dia? So cara nak seimbangkan dia, kita kena tambahkan dengan 5. So kalau semua tekan kalkulator, negatif 5 tambah 5, kita akan dapat nilai sifar. So hilanglah negatif 5 tu nanti. So macam mana cara untuk kita tulis? So kita ada x tolak 5. Okay, so yang ini kita punya persamaan tadi. So ni kita ada sama dengan 8. So cikgu salin dulu persamaan dia. So tadi kita kata kita nak seimbangkan dia dengan menggunakan tambah 5. Betul? So apa yang kita akan buat? Kita akan tambahkan 5 kiri dan kanan. So tambah 5 tambah 5. Konsep dia adalah seperti konsep timbang. So boleh nampak kalau konsep timbang kat sini kita ada tambah 5 dekat belah kiri, tambah 5 dekat belah kanan, baru kita punya timbang kita seimbang. Kalau kita tambah dekat sebelah kiri je, nanti sebelah kiri akan berat. So nanti benda ni akan jatuh, dia akan jadi macam ni. So nanti tak valid lah benda tu. So kita kena seimbang. Okay, kita cuba kira. Kita tengok yang pada bahagian yang ini. Okay, tadi cikgu kata kita boleh tekan kalkulator, so kita dapat kosong. Betul?
Okay, so bila dah dapat kosong, kita boleh tulis dah jawapan. So yang ini yang tinggal hanyalah X. So X sama dengan, okay, 8 tambah 5 kita akan dapat 13. So ini adalah jawapan akhir kita. So ini jawapan akhir. Okay, so ini soalan basic. So kita cuba soalan yang lain sikit daripada soalan yang pertama ni. So kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua adalah 4X sama dengan 28. Okay, konsep dia sama macam tadi. Kita tengok apa yang duduk dekat-dekat dengan X, tapi bukan dekat sebelah sama dengan. Okay, so untuk soalan ni, kita ada 4X sama dengan 28. Dan yang duduk dekat X ni adalah 4. Nampak pelik pula 4 tu. Sebab tadi dia ada tolak 5. Sekarang ni 4 tu didarab pula dengan X. Okay, sebutan dia pun adalah tadi, cikgu tulis 4 darab X. So, apa simbol yang bertentangan dengan darab? So, kalau darab, simbol yang bertentangan dia adalah bahagi. So, instead of kita tulis darab yang sebelum ni, kita akan letak simbol bahagi. So, bahagi, kalau nak senang, kita tulis dia dalam bentuk per. Dalam bentuk pecahan tu. Okay, so cikgu salin balik dulu persamaan dia. So, kita ada 4X sama dengan 28. Okay, so sekarang kita nak bahagi dengan 4. So, tadi kita ada 4 darab kan? So, sekarang kita nak bahagi dengan 4 juga. Okay, nak bahagi pun macam mana? Kita bahagi kiri dan juga kanan bagi dia seimbang. So, kita tengok kita punya penimbang di bahagian bawah. Kalau kamu letak bahagi dekat sebelah kiri, sebelah kanan pun kena ada bahagi juga. Baru dia seimbang. Kalau tak, nanti dia berat sebelah lah. Kalau bahagi, dia jadi makin ringan kan. So, nanti dia akan jadi macam ni. Sebabnya dia dah tak seimbang. So, apa kena buat? Kiri dan kanan kena bahagi secara serentak. So, cikgu buat tadi. Sama ada kamu nak tulis dekat tepi ni, bahagi 4. Macam ni. Okay, tapi biasanya untuk matematik, kita tak tulis kaedah macam ni. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita akan letak per. Pecahan tadi yang cikgu katakan. So, kita letak per 4 belah kiri dan per 4 belah kanan. So, kalau kita tekan kalkulator, 4 bahagi 4, kita akan dapat 1. So, ini kita akan dapat 1. So, tinggal X saja dah jadi 1X. So, 1X bersamaan dengan X. Okay, so sekarang ni kita bahagikan 28 dengan 4. So, kita dapat X sama dengan 7. Okay, setakat ni boleh faham ke semua? Okay, kalau boleh faham, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, untuk soalan yang seterusnya, kita ada, lain sedikit kali ni, kita ada X per 8 sama dengan negatif 5. So, untuk X per 8 sama dengan negatif 5, kali ni kita boleh sebut dia sebagai X bahagi 8. So, kalau bahagi, simbol yang bertentangan dengan dia adalah darab. So, kita nak darab dengan apa? Kita darablah dengan 8 juga. Okay, kita salin dulu soalan. Sama macam tadi. So, X per 8 sama dengan negatif 5. Okay, kita tengok kita punya penimbang. So, tengok penimbang kiri. Kita nak darab dengan 8 tadi, betul? So, tengok penimbang belah kanan. So, kalau kiri kita darab dengan 8, kanan pun wajib darab dengan 8. So, ini darab dengan 8. So, kita akan dapat, dekat sini kita akan darab 8 dan dekat belah kanan pun darab 8. So, kita boleh kira macam biasa. Yang 8 dengan 8 ni kita boleh potong. So, kita dapat 1. So, kita akan dapat jawapan dia X sama dengan negatif 40. Okay, setakat ni okey ya? Okay, kalau okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni bentuk yang berbeza daripada soalan tadi. Kali ni kita ada combination antara darab dan juga bahagi.
So, kita tulis dalam bentuk perkataan. Yang ini kamu tak payah buat pun tak apa. Cuma cikgu nak tunjuk kita punya yang simbol yang bertentangan. So, kita ada 2 darab X bahagi 3. Okay, so yang pertama kita ada simbol darab. Yang kedua kita ada simbol bahagi. So, apa simbol yang bertentangan dengan darab? So, simbol yang bertentangan dengan darab adalah bahagi. So, nak bahagi berapa? Tengok dekat sini. Dia kata 2 darab. So, kita nak bahagi dengan 2. Okay, untuk yang seterusnya, kita ada bahagi 3. Okay, bahagi, simbol yang bertentangan dia adalah darab. So, nak darab dengan berapa? Tengok nombor dekat sini. So, darab dengan 3. Okay, kita nak isi kita punya ruang penimbang dekat bahagian bawah. Kalau belah kiri kita bahagi 2, belah kanan pun kena bahagi dengan 2. Okay, kita ada satu lagi, kita kena darab 3, betul? Kalau belah kiri kita darab 3, belah kanan pun kena darab dengan 3. Okay, jadi macam mana cara nak tulis dia? Okay, kita salin balik persamaan kita dahulu. Okay, bahagi 2 darab 3 tu sebenarnya adalah boleh tulis dalam bentuk darab 3/2. Ini pun samalah Ni darab 3/2. Okay, semua tahu kan? Kalau darab, kita boleh letak di bahagian atas. Bahagi ni adalah pecahan. So, boleh jadi per dekat bahagian bawah tersebut. So, kita salin balik dalam bentuk dekat persamaan kita. So, darab 3/2. So, belah kanan pun jangan lupa kita kena darab benda yang sama. Okay, kalau tak nak buat serentak, boleh buat satu-satu. Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana kalau nak buat satu-satu, tak nak buat serentak macam ni. Okay, so kalau kita buat serentak, kita boleh potong. 3 pun sama. Okay, dan kita boleh tekan kalkulator 6 darab 3/2. So, dapatlah jawapan X sama dengan 9. Okay. So, cikgu tunjuk macam mana kalau kita nak buat 1/1. Kita nak bahagi 2, lepas tu kita darab dengan 3. So, kita boleh buat macam ni. Okay, cikgu zoom dekat belah kanan. Okay, kita ada 2x/3 sama dengan 6. Cikgu nak bahagi dulu dengan 2. Okay, so kalau bahagi dengan 2 ni, kita nak kena buat darab 1/2. Okay. So, yang ni kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat kat sini x/3 sama dengan 3. Okay, sekarang kita punya yang kedua. Tadi kita dah buat bahagi 2 yang kat sini. Sekarang kita ada darab 3. So, kita akan darab 3. So, kalau darab 3 pun sama, darab kiri, darab kanan. So, kita tekan kalkulator macam biasalah. Yang ni kalau simplify akan dapat 1. So, dapat X sama dengan 9. Okay, setakat ni ada masalah ke? Okay, kalau tak ada masalah, kita proceed ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah combination. Kita ada belah kiri pun ada pemalar, belah kanan pun ada pemalar. Kita nak tengok macam mana cara kita nak selesaikan soalan bentuk macam ni. Okay, untuk bentuk macam ni kita nak kita kata kita nak kumpulkan X tu sekali, pemalar tu sekali, nombor-nombor tu semua sekali. Senang kata X tu duduk satu tempat, nombor tu duduk kat satu tempat. So, kita tengok. Cikgu highlightkan yang ada X dulu, yang ada pun boleh ubah. So, yang ni ada pun boleh ubah, yang ni pun ada pun boleh ubah. Betul? Okay, yang kedua, yang ni ada nombor, yang ni pun ada nombor. So, nombor tu pastikan dia tak ada diapit oleh pemboleh ubah. Kalau ada pemboleh ubah je dah tak boleh. Kita nak kumpulkan macam ni. Okay, so oren duduk dengan oren, purple duduk dengan purple. So, kita nak tengok kumpulan oren dulu. So, untuk kumpulan oren, kita ada kat sini 2X. Dekat belah kanan, kita ada 4X. Konsep dia sama macam tadi, cuma yang ini nak pindah sahaja kan. So, kalau nak pindah ni, kita punya konsep, kalau nak guna
penambahan kiri kanan tu pun boleh. So, kita guna penambahan kiri kanan tu, kita guna konsep keseimbangan. Okay, kita tengok nak pindah ke mana. Biasanya X duduk kat sebelah kiri, so cikgu nak pindahkan 4X ni. Okay, 4X ni, asalnya dia adalah positif 4X. Okay, so apa simbol yang bertentangan dengan positif 4X? Simbolnya adalah negatif 4X. So, kalau belah kiri kamu letak negatif 4X, belah kanan pun kena ada negatif 4X. Okay, yang kedua, kita nak pindahkan apa pula? Okay, kita nak tengok nombor ni pula, betul? Okay, nombor biasanya duduk kat sebelah kanan. So, cikgu nak pindahkan negatif 7 ni. Okay, cikgu letak dekat sini. Okay, negatif 7. Kita punya yang bertentangan simbol dengan negatif adalah positif 7. So, kalau positif 7 kamu letak dekat kanan, positif 7 juga kamu kena letak dekat kiri. So, dia seimbang lah. Okay, sekarang kita cuba tulis satu persatu. So, kita ada 2X tolak 7 tolak 4X tambah 7 sama dengan 4X tolak 9 tolak 4X tambah 7. Okay, mana cikgu dapat 4X tambah 7 ni tadi? Cikgu dapat dekat bahagian bawah dia. Okay, sebelah kanan pun sama. Yang ini cikgu dapat daripada yang ini. Dia sama. Okay, sekarang kita cuba susun balik huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okay, kalau kamu perhatikan, negatif 7 ni dengan positif 7 ni, kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat kosong. So, kita cuma ada 2X tolak 4X. Okay, yang belah kanan pula kita nak tengok. Okey, untuk belah kanan, kalau kamu perhatikan, kita ada 4X dekat sini dengan negatif 4X dekat sini. So, kalau kita tolak pun kita akan dapat kosong. So, apa yang tinggal? Negatif 9 tambah 7. So, selesaikan dengan menggunakan kaedah hitungan seperti biasa. So, kita dapat yang sebelah kiri ni negatif 2X. Yang sebelah kanan kita akan dapat negatif 2. Okay, konsep yang sama seperti tadi. So, untuk konsep tadi, kita ada negatif 2 darab X. So, ini kita ada negatif 2 darab X. So, apa simbol yang bertentangan dengan negatif 2 darab X? So, simbol yang bertentangan dengan dia adalah bahagi. Apa nilai dia? Negatif 2. Okay, so sini untuk step seterusnya, kita akan bahagi negatif 2. Yang ni pun sama, kita akan bahagi negatif 2. Okay, so kita akan letak dekat sini, bahagi negatif 2. Sebelah kanan pun sama. So, kita tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 1. Okay, so untuk seterusnya, setakat ni okey. Kalau okey, tak ada masalah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, kali ni bentuk dia seperti ini. So, kita nak tengok apa yang kita perlu buat dahulu. Kita nak pindahkan X tu dekat sebelah kiri, betul? Dan nombor negatif 4 tu kita tak nak dekat sebelah kanan. Sebelah kiri, kita nak duduk sebelah kanan. So, buat kaedah tadi. Okey. Ya, ini cikgu rasa boleh cuba buat dahulu. Okay, kalau tak faham, boleh tengok nota yang cikgu dah bekalkan. Okay, kita nak bincangkan soalan yang terakhir. Okay, apa soalan terakhir? Kita tengok. Okay, kali ini dia melibatkan, kita ada ungkapan. Kita belajarkan ungkapan. So, kalau ungkapan nak kena buat apa dulu? So, perkara pertama, bila jumpa sahaja dengan ungkapan, kita akan buat kaedah kembangan. Okey, macam nak kembangkan, kita akan cuba mendarabkan apa yang kita ada. Okey, contoh kat sini kita ada 3 dan 2X. Okey, satu lagi kita ada 3 dan negatif 5. Okey, cuba kembangkan terlebih dahulu. So, kita dapat 3 darab 2X, kita akan dapat 6X.
3 darab negatif 5, kita akan dapat negatif 15. Okey, bahagian sebelah kanan pun sama. Kita dapat 2x tambah 9. Yang ni kita salin balik, tak ada buat apa-apa. Okey, langkah seterusnya apa dia? Langkah seterusnya kita akan susunlah balik persamaan. X duduk dengan X, nombor duduk dengan nombor. So, kita highlightkan. So, ni kita punya X. Yang ni kita punya nombor kita. So, buatlah konsep tadi. Konsep keseimbangan. Okey. 2x tu tak nak duduk dekat sebelah kanan. Dia nak pindah sebelah kiri. So, kita ada dekat sini 2x positif. Apa yang bertentangan dengan dia adalah negatif 2x. So, dekat sini kita ada negatif 2x. Dekat kanan ni pun kita ada negatif 2x. Okey, sekarang ni kita nak tengok negatif 15 tu pula. Negatif 15 tu tak nak duduk kat sebelah kiri. Dia kena pindah duduk kat sebelah kanan. So, apa kita buat? Negatif 15, simbol yang bertentangan dengan dia adalah... Okey. So, kita akan letakkan tambah 15 dekat sebelah kiri dan tambah 15 dekat sebelah kanan. So, kita ada tambah 15, tambah 15. Okey, so kita buat step pertama dulu. Okey, 6x tolak 15 tolak 2x tambah 15 sama dengan 2x tambah 9 tolak 2x tambah 15. Okey, sekarang kita nak perhatikan mana yang kita boleh buang. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, negatif 15 dengan positif 15 ni kita boleh buang. So, kalau kamu tambah guna kalkulator akan dapat kosong. So, apa yang tinggal dekat sebelah kiri adalah 6x tolak 2x. Okey, tengok belah kanan pula, kita tengok apa yang sama. So, apa yang sama ni? So, yang sama adalah 2x dengan negatif 2x. So, kalau kamu tolak, kita akan dapat kosong juga. So, apa yang tinggal adalah 9 tambah 15. Okey, sekarang ni, apa yang kita akan buat? Kita akan tolaklah belah kiri dan tolak belah kanan. So, kita dapatlah kat sini 4x sama dengan 24. Sekarang ni ada satu lagi. Kita ada dekat sini 4 darab x. So, apa simbol yang bertentangan dengan darab? Dia adalah bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 4. So, sama juga macam sebelum ni. Kita akan letak bahagi sebelah kiri dan letak bahagi sebelah kanan. Okay, so, pastikan kamu buat dulu yang negatif 2x tambah 15. Baru proceed dengan bahagi 4. Kalau tak boleh. Okay, so kita nak bahagi belah kiri. Bahagi sebelah kanan. So, ini kalau kita simplify, kita akan dapat 1 untuk yang sebelah kiri. So, tinggallah x sendirian. Dan kita akan dapat terus jawapan x sama dengan 6. Okey, cikgu rasa cukup sampai setakat ni. Okey, ada apa-apa soalan atau masalah, boleh rujuk ke dalam nota yang cikgu berikan.